Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PDPR kita adalah untuk kemahiran membaca, berita dan pengumuman. 2.11 membaca pelbagai jenis teks untuk mengenal pasti dan membandingkan intonasi serta nada yang sesuai. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pelajaran, murid-murid dapat membaca teks berita televisyen dengan nada dan intonasi yang sesuai. Kedua, membaca teks pengumuman dengan nada dan intonasi yang sesuai. Jadi anda perlukan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 5. Tapi jika anda masih tidak dapat lagi, tak mengapa kerana cikgu telah sediakan teks dalam buku teks tersebut dalam nota ini. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah Berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kabus, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes di kompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk Aedes di premis mereka. Kawasan Gunung Keriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian melibatkan denggi di Kedah. Baiklah, tadi anak-anak sudah mendengar contoh berita dalam televisyen. Arahannya, hari ini anda akan membaca teks berita dengan nada dan intonasi yang sesuai. Baiklah, cikgu mulakan. Serangan influenza meningkat tetapi terkawal. Wabak influenza ketika ini dalam keadaan terkawal. Walau bagaimanapun, terdapat peningkatan kes di 10 buah negeri termasuk Bandaraya Kuala Lumpur dan Putrajaya. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, peningkatan influenza dikesan menerusi analisis semasa bagi pola aktiviti influenza. Analisis ini melibatkan pesakit influenza yang dikesan di klinik dan hospital di seluruh negara. Kemasukan pesakit ke wad dengan jangkitan pernafasan akut teruk juga diambil kira dalam analisis ini. Laporan pengawasan influenza yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan, Perubatan dan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan menunjukkan peningkatan pola aktiviti virus influenza dalam persekitaran. Tiada sebarang kelainan, perubahan atau mutasi pada penularan influenza ketika ini. Penularan influenza di Malaysia adalah sama seperti kes yang dilaporkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization WHO di pelbagai negara tropikal lain. Bagi kes influenza di sekolah, negeri Selangor mencatatkan bilangan kes tertinggi iaitu 387 kes, Pulau Pinang pula mencatatkan 161 kes dan Johor mencatatkan 109 kes. Negeri-negeri lain mempunyai bilangan kes influenza kurang daripada 100 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut mencadangkan mereka yang mempunyai gejala jangkitan influenza supaya berehat di rumah dan tidak berada di tempat tumpuan awam, makan angin atau bertemu dengan orang lain. Jika perlu mengadakan pertemuan, mereka dinasihati agar memakai pelitup muka. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan dan ko-kurikulum juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan dari arah berlawanan hendaklah mengikut laluan lain. Di tangga,
para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga hendaklah mengikut laluan, mengikut arah yang ditandakan. Di dalam kelas, anda dikendaki duduk di meja masing-masing. Jangan rapati meja rakan untuk bersembang dalam jarak dekat. Ingatlah, penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang masa berada di sekolah. Semoga murid-murid mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Diharapkan negara kita akan bebas daripada pandemik COVID-19 sepenuhnya. Baiklah, tadi anda baru sahaja mendengar pengumuman SOP di sekolah. Sekarang, cikgu minta anda untuk baca teks pengumuman dengan nada dan intonasi yang sesuai. Pengumuman di tempat kerja. Berikutan dengan penularan wabak penyakit seperti COVID-19, influenza A dan H1N1, semua kaki tangan syarikat dinasihati agar mengambil langkah berjaga-jaga. Antara langkah yang perlu diambil adalah seperti berikut. Pertama, pakai pelitup muka dan cuci tangan dengan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Kedua, gunakan sapu tangan atau tisu semasa batuk dan bersin. Ketiga, jangan hantar anak yang menghidapi penyakit berjangkit ke pusat jagaan kanak-kanak. Keempat, dapatkan rawatan dengan segera jika anda mengalami demam, batuk dan sukar hendak bernafas. Kelima, tinggal di rumah hingga penyakit sembuh jika diberi cuti sakit. Keenam, jangan meludah di merata-rata tempat. Ketujuh, bersihkan permukaan lantai dan meja yang terkena cecair hidung dan mulut. Dan akhir sekali, elakkan diri daripada menyentuh anak atau ahli keluarga jika menghidap penyakit berjangkit. Semoga para pekerja syarikat dapat memberi kerjasama untuk mematuhi garis panduan yang diberikan ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu sahaja yang anda perlu lakukan. Pertama, anda perlu membaca berita televisyen dengan nada dan intonasi yang sesuai. Kemudian, kedua, anda perlu membaca pengumuman SOP di tempat kerja dengan nada dan intonasi yang sesuai. Rakamkan dan hantar sama ada di dalam grup ataupun kepada saya secara peribadi. Sekian, terima kasih.